Besar. Okay, Assalamualaikum geng. Pagi ni aku repeat lagi Pulau Rimau yang aku main dengan Rashid hari tu yang kena bully dengan loban hari tu. Lepas tu aku balik menuntut sikit tengok-tengok kat video YouTube orang kan macam mana dia pemain loban kan. Sebab kita pun tak pandai sangat kan. Memang tak pandai lah. Hari ni tengok lepas-lepas menuntut ilmu sikit tu, aku repeat balik kan. Orang tak perhati tu. Hari ni aku tak seorang, aku dengan sipu aku Syarul target casting lah ni. Casting SP dengan udang hidup ni spot ni Batu 35 apa panggil ni. Tapi hari-hari ni orang ramai kat belakang-belakang sana, semua orang ramai biasa sana spot barrel. Kita main spot tak barrel lah, kita main spot orang tak mau kita main. Okey, hari ni pagi ni tengok kita try baling-baling poti dulu, sambil-sambil tu kita casting lah. Dia main nanti baru kita cari dia, baru kita mengait loban. Awal-awal Syarul dah gasak dah jenah. Tu dia apa nak kata. Guys, aku dah tengah setup dia gasak lah. Aduh, dahsyat tu Gerik. Mana gerik? Mantap sipu. Dia begini ya guys. Mantap. Saya ni. Okey ni. Pakai. Tak buat ni. Bagi makan loban dulu. Pagi-pagi kita dah jamu dia dulu. Buang sana yang kecil tu mai. Kena aduh. Aduh ya. Lepas balik. Weh. Aduh. Trap pertama geng, halus sangat. Lepas balik lah. Pergi kot kuning kecil-kecil kot kuning lah. Besar-besar
Weh, strike kedua, strike kedua. Dah. Ini okey dah sikit. Oh. Ini okey sikit no. Alhamdulillah. Ni baru bertemu loban, tapi ni tak cukup besar lagi ni. Alhamdulillah geng, strike pertama. Strike kedua geng. Strike ketiga ni. Tapi yang ni okey sikit lah. Strike kedua yang boleh ambil lah. Ibu, saya ni okey ambil piano. Janji loban. Nama tau. Main loban pula? Okay, geng, loban tu dia lari nak ni lah geng. Tapi saya besar-besar dia. Lari benar tau, tinggal halus-halus ni. Nak panggil pula namai. Besar. Besar pun tak besar mana pun. Dia naik ni pula, tengok. Tenang. Ada seekor. Biasa nih. Nah geng. Oh, ni kasar sikit lah. Oh.
Layan bro ni. Bro, memang sesuai main loban. Ni kena ustaz ni dah lentok dia. Alhamdulillah. Ni baru saya okey sikit. Tu. Dia kena juga akhirnya. Alhamdulillah. Saya ni okey lah sikit. Barulah ada rasa sikit nak tarik kan. Ikan kacau. Umpan bila aku bagi basah tu dia macam yang kecil-kecil tu duk mengacau dulu. Yang kecil banyak. Yang kecil tu duk bagi umpan relai tu. Aku try buat umpan kering tak. Buat umpan kering tadi naik sekok dia tu. Hilang apa dah. Naik sekok hilang, naik sekok hilang. Hilang apa masuk Alhamdulillah. Ni baru ngam saya ni. Buat umpan kering tu dekat umpan relai, aduh, umpan basah. Jam tu yang kecil-kecil tu sentuh dulu. Kecil banyak pada besar. Kena lagi. Kena ke mata. 3 ekor dah yang. Nah.
Tuh tekan tuh. Alhamdulillah. Luka. Sekarang ni aku baling umpan baring roti rapat kat tebing sana tau. Bagi yang kecil-kecil di sana. Yang besar dia main kat belakang sikit. Jadi kita yang kecil-kecil kacau umpan. Yang besar tak keluar lagi, biar yang kecil masuk dalam tu. Kecil ikut yang dia masuk ikut roti masuk dalam tu. Tu yang besar keluar lah. Kena. Mari aku bagi makan. Banyak depan ni, main depan muka. Tapi yang kecil banyak sangat tu. Yang kecil banyak sangat. Ikan ni, ikan kecil. No. Roti padat kan adik tak mau? Tak mau. Bagi basah-basah sikit lah. Basah sangat pun dia. Alai, ikan kecil banyak. Macam aku pergi makan jenis, hang tengok besar. Hang tengok besar sana, hang beling sana. Jangan beling kat kecil. Ada roti padat lah. Beling dia. Beling belakang ni pun. Tarik mana sikit, Kena guys. Sangat guys. Lama tunggu. Alhamdulillah guys, kena juga guys. Rehat lama dah. Kena kat mata. Tembak tu tak tunggu pelampung tenggelam, memang tak tenggelamnya. Jangan tunggu. Akhirnya Syarul dapat lesen. Betul-betul menguji kesabaran tu. Oh god, dah payah tu. Terakhir. Oh, saya ni okey lah no. Tak nak besar ni, tak nak besar. Saya sini je. Saya ni je dah. Kira ni kira besar lah hari ni. Ekor kuning, yang penting ekor kuning. Hilang ni, dia hilang lah, baling sikit-sikit. Tu, nampak ni dah belakang ni. Dia sembunyi kat batu-batu tau. Okey tu. Lesen kedua. Dia kena tembak, tak tembak tak. Nak tunggu pelampung tenggelam, tak tenggelam tu. Tenggelam tu. Hang tengok naik sikong hilang, Hari dah main lain.